Korang tahu tak, screen bar ni boleh buat meja komputer korang jadi lagi lawa tau. Dan paling penting, harga dia sangatlah murah. Tengok ni TB30SC screen bar. Desain dia sangat simple dan sangat senang untuk nak guna dia. Screen bar ni bukan setakat boleh terangkan meja komputer korang, tapi boleh juga buat setup PC korang nampak lebih lawa dan estetik. Dia ada 3 jenis warna lampu, putih, kuning dan warm. So korang boleh set ikut keselesaan korang. Untuk nak pasang dia senang je, korang just perlu ketatkan skru dia ni kat monitor korang macam ni. Dah siap pasang, sangat simple. Lampu ni korang boleh tilt atas bawah macam ni juga. Untuk power input dia pula, dia pakai kabel Type-C. Kabel ni jangan risau, dia dah sertakan sekali. Kat depan dia ni dia ada 3 button setting. First untuk korang set masa, lepas 1 jam screen bar ni akan auto off. Yang tengah ni pula untuk korang nak set warna lampu dan brightness dia. Touch untuk tukar lampu, touch lama-lama untuk tukar brightness. Dan yang gambar monitor ni pula fast button untuk korang set brightness yang paling tinggi. So bagi abang sangat puas hati pakai screen bar ni. Dah lah lawa, murah pula tu, memang berbaloi. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.